Assalamualaikum guys, welcome back. Bagai mengantuk di sorong bantal, ibarat mencucuk hidung lembu. Aku rasa ini peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi dan juga isu yang tengah viral sekarang ni. Dan yes, benda ni memalukan negara kita sebenarnya. Terima kasih Panglima Donivia Channel. Kisahnya, ada seorang YouTuber yang dikenali sebagai Marco Roms yang berkongsi video dia duk tengah explore kawasan-kawasan dekat Malaysia. Kalau tengok kat YouTube dia ni, dia memang rajinlah duk merayau untuk tengok keadaan sekeliling kat sesebuah negara dan dia pilih Malaysia untuk destinasi dia yang seterusnya. Dekat dalam vlog dia, waktu dia melawat Bukit Bintang, kita dapat tengok ada satu bangunan kediaman yang dikenali sebagai Fund Shanghai, and it is a bloody disgrace. Cuma yang peliknya, kalau kata Shanghai sebenar dekat China tu selalu dikaitkan dengan keadaan bandar yang bersih, cantik apa semua kan. Tapi Shanghai apartment dekat Malaysia ni berbeza betul keadaan dia. This is not a place that's going to get knocked down. Well, I think it should eventually. Ikutkan video yang dikongsikan Marco, keadaan dekat apartmen tu memang sangat menjijikkan. Ikutkan kata Marco, dia pernah datang ke Malaysia 18 bulan lepas dan waktu tu ada jugalah dia pergi melawat dekat kawasan yang sama yang mana pada waktu tu dia ingatkan bangunan ni dah nak roboh sebab dengan dia punya zinc kat depan semua tu kan. And see if it's changed since 18 months ago. Oh my God, all I can smell right now is piss. Tapi bila kata dia balik semula 18 bulan kemudian dekat tempat tu, tak ada perubahan. First time. Well mate, welcome to Malaysia. Dia ada juga melawat kawasan residen dekat dalam Bun Shanghai tu yang mana jujur aku cakap. Bila kata aku tengok kan video yang dia kongsikan tu, untuk akulah itulah kawasan yang memang aku takkan pergi Waimah, even kalau kata saudara mara aku duduk dekat kawasan tu pun aku takkan pergi juga. Aku akan cakap kata tak apalah, kita jumpalah dekat Bukit Bintang, kita jumpalah dekat Lot 10 whatever semua kan. Nah, aku tak naklah pergi dekat dia punya rumah macam tu. Shit like this, man, it just lets the city down. Weh, tengok video dia pun meremang gila weh. Anyway, video Marco ni lepas tu viral lah dekat merata-rata platform dan ramailah yang mula duk kecam dan juga menghentam apa yang diorang boleh hentam. Ada yang duk menghentam government, ada yang duk hentam warga asing. Walaupun aku tak nampak pun sebenarnya ada kelibat warga asing based on apa yang aku tengok lah. Tapi aku tak tolak kemungkinan yang memang ada warga asing yang tinggal kat situ. Cumanya untuk aku nampak kita punya warga je. Benda ni pun buatkan aku teringat satu flat yang memang menjijikkan juga dekat area KL kalau tak silap aku, yang mana pernah viral juga kawasan tu sampai kan masuk dekat dalam dalam TV, dekat berita. Walaupun aku rasa flat yang viral sebelum ni lagi teruk, tapi macam mana pun kita kat sini kita bukan nak bertanding siapa lagi kotor, siapa yang busuk, siapa yang jijik semua. Kita nak kena make sure kawasan perumahan kita bersih. Apapun, macam biasa, kita selalu duk cakap pasal benda ni, nak jadi cerita lepas video ni viral. Makanya barulah PBT terbangun daripada tidur, lepas tu pergilah settlekan kawasan tu dengan serta-merta. Macam tu lah kalau kata saman kereta, angkut itu ini semua, laju. Kalau kata bab benda-benda yang bagi kemudahan pada rakyat, memang rakyat sendirilah yang nak kena buat kerja, rakyat sendirilah yang nak kena pergi ketuk pintu PBT, tolong bangun, 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 ni ada masalah ni. Tapi tak apalah macam mana pun, terima kasihlah pada pihak PBT yang tolong make sure kawasan sekitar tu dia jadi bersih balik. Tapi sebenarnya aku setuju dengan pandangan sebagai netizen, sepatutnya untuk settlekan isu ni, orang kawasan residen tu sendiri yang kena settlekan dan bukan PBT. PBT pada aku kenakan compound, lepas tu keluarkan notis, make sure dalam masa 7 hari kawasan kediaman tu kena selesai, kena cantik semua, ataupun compound yang lagi berat dan juga mungkin tindakan yang lagi berat akan dikenakan pada residen, kepada wakil, kepada whoever yang ada kat situ. Kalau kata ada management yang ada ke management sampai lift pun rosak, but whatever it is, siapa yang terlibat kenakan orang kata tindakan yang lagi teruk. Betul. Cumanya ya, aku faham PBT terpaksa juga settlekan benda tu secepat mungkin sebab kalau kata
ikut saluran perundangan yang betul, macam mana yang kita cakap tadi tu, keluarkan compound, keluarkan notis, make sure benda tu settle bla 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 semua tu, memang confirm lah 10 tahun tak settle. Kita tengoklah flat Rohingya, betul tak? Jadi aku rasa lah kan, memang tepat keputusan influencer macam Awi MBR yang viralkan lokasi-lokasi warga pelarian. At least bila kawasan tu viral, laju sikit PBT buat kerja. Sama macam mana yang si Marco ni buat, ke nak kita, rakyat Malaysia, hire pelancong macam Marco. Contoh macam apa influencer macam Marco ni, supaya pergi review kawasan-kawasan yang kotor semua kat area Malaysia ni semua ni, lepas tu nanti barulah PBT buat kerja. Ke macam mana? So gitulah cerita dia nak buat macam mana. But anyway, akhir kata pantun, air terjun isinya bersih. Tempat berendam kawanan kera. Malaysia boleh jadi bersih kalau PBT buat kerja. Dan kalau korang suka konten dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum. Aku tak sangka aku akan rasa excited dengan purchase aku kali ni. Ini kipas camping yang ada banyak fungsi. Pertamanya, of course, untuk mengipas lah. Nama pun kipas camping kan. Dia nak kipas, kemas! Kipas ni ada 4 level speed yang korang boleh adjust. Kipas ni juga boleh rotate, so tak adalah macam korang berebut dengan member-member ataupun bini-bini korang. Bini-bini pula. By the way, korang juga boleh adjust kipas ni dari pelbagai arah, tak kisahlah sama ada dekat kiri kanan ataupun dekat atas, dekat bawah dan semua. Dan korang boleh set time selama mana korang nak kipas ni on. Kedua, kipas ni juga dilengkapi dengan LED light dengan 3 level of brightness yang mana memang puas hati gila dia punya lampu dia. Kalau kata korang nak gunakan kipas ni untuk buat konten pun tak ada masalah. Kipas camping ni ada bateri sebesar 20,000 mAh yang mana korang boleh pakai kipas ni selama 60 jam untuk speed biasa dan 14 jam untuk high speed. Kipas camping ni juga ada remote control untuk memudahkan kita adjust kipas ni. Tak kisahlah sama ada korang nak adjust kipas ataupun korang nak adjust lampu. Jangan main-main sebab kipas ni juga boleh jadi emergency power bank untuk barang-barang elektrik korang, especially of course phone korang. Harga dia sumpah murah tapi fungsi dia sangat-sangat berbaloi kalau kata korang nak guna, tak kisahlah dekat mana korang berada. Cumanya penggunaan dia mungkin berbeza mengikut situasi lokasi yang korang berada. Contohnya kalau kata korang berada dekat tanah lapang, mungkin korang takkan rasa sangat dia punya kipas kalau kata korang kongsi. Tapi kalau kata korang seorang-seorang je, no problem lah insyaAllah. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.